الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الحياء لباس التقوى وستر المؤمن في الدنيا والآخرة. قال ربنا تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Maksudnya, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa. Itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Saudaraku sedang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, khutbah pada hari ini mengangkat satu tema penting dalam pembinaan iman dan akhlak umat Islam, iaitu sifat malu sebagai penghalang maksiat. Sifat malu bukanlah satu kelemahan. Malu adalah kekuatan iman. Sifat malu bukan penghalang kemajuan, malah ia mendidik jiwa agar sentiasa berada dalam ketaatan. Ia adalah kekuatan dalaman yang menghalang seseorang dari terjerumus ke lembah kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu mempunyai lebih 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah satu cabang daripada iman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sifat malu merupakan salah satu dari penghalang maksiat yang paling hebat. Ia adalah pengawal peribadi yang sentiasa berjaga-jaga sebelum tangan melakukan yang haram, sebelum kaki melangkah ke tempat yang dimurkai, sebelum mata memandang yang terlarang, dan sebelum lidah mengucapkan yang sia-sia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyifatkan malu sebagai akhlak yang mendorong untuk meninggalkan kejahatan dan menghalang daripada mensia-siakan hak orang yang mempunyai hak. Antara bentuk sifat malu yang paling utama ialah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu untuk melanggar perintahnya, malu untuk melakukan dosa walaupun bersendirian, malu kerana yakin Allah Maha melihat setiap gerak-geri hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha melihat? Selain itu, Islam mendidik kita supaya malu kepada diri sendiri. Seorang yang beriman yang tidak sanggup merendahkan maruah dirinya dengan perbuatan maksiat, kerana dia sedar bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan dirinya selaku manusia yang diiktiraf sebagai khalifah.
Islam juga menggesa umatnya supaya mempunyai sifat malu kepada orang lain. Berasa malu untuk mendedahkan aurat kepada bukan mahram. Wahai kaum lelaki yang bergelar suami dan bapa, perintahlah isteri dan anak perempuan kamu untuk menutup aurat. Suruhlah mereka bertudung kerana dengan bertudung bukan sahaja menjadikan wanita itu kelihatan cantik dan ayu, tetapi secara tidak langsung mematuhi kehendak ajaran Islam dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihin. Maksudnya, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung mereka ke dada mereka. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala menerangkan perkataan khumurihinna di dalam ayat tadi berasal daripada perkataan khimar. Khimar ialah kain yang digunakan oleh wanita untuk menutup bahagian kepala dan rambut. Manakala perkataan juyubihinna dalam ayat tadi berasal dari perkataan jaib, iaitu bukaan di bahagian atas jubah atau pakaian yang kelihatan sebahagian daripada dadanya. Penggunaan perkataan khimar atau pakaian yang menutup bahagian kepala dalam perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut tadi dapat difahami bahawa bahagian kepala dan rambut sememangnya wajib ditutup. Justru ayat ini bukan hanya menyuruh menutup dada semata-mata, tetapi menyuruh wanita melabuhkan tudung yang sedia dipakai di kepala sehingga tutup ke bahagian dadanya. Selain itu, kewajipan menutup rambut dan kepala bagi wanita muslimah bukan isu perselisihan khilaf, tetapi ia telah diperkuatkan dengan hujjah daripada dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' yang disepakati oleh para ulama sepanjang zaman. Mengingkarinya tanpa alasan yang munasabah boleh membawa kepada penolakan terhadap syariat dan perintah Allah yang terang dan jelas. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam realiti dunia yang penuh cabaran hari ini, sifat malu semakin terhakis. Betapa banyak maksiat yang dilakukan atas nama kebebasan dan hak asasi manusia. Betapa banyak kekejian yang disebarkan atas nama kemajuan. Betapa banyak kehormatan yang dilanggar atas nama kemodenan. Media yang tanpa sempadan, hiburan yang semakin melampau, gaya hidup yang semakin bebas, maksiat dilakukan secara terbuka, aurat didedahkan tanpa rasa segan silu, dosa dipamerkan di media sosial, fitnah disebarkan tanpa rasa bersalah. Semua itu menyerang benteng rasa malu kita, dan apabila sifat malu diketepikan, maka kita lihat maksiat semakin berleluasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang sangat tegas melalui sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kamu mahu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah amaran keras bahawa apabila hilangnya sifat malu akan membawa kerosakan kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kita perlu pulihkan sifat malu ini. Mulakanlah dari rumah. Didik anak-anak kita dengan sifat malu, iaitu malu untuk mengangkat suara yang tinggi kepada ibu bapa, malu untuk meninggalkan solat, malu untuk berkata kasar. Di tempat kerja pula, pupuklah sifat malu dengan malu untuk mengambil rasuah, berasa malu untuk mengumpat dan malu untuk menipu. Di dalam masyarakat pula, hidupkan sifat malu dengan malu mengabaikan jiran,
malu untuk menyebarkan fitnah, dan berasa malu untuk menunjukkan bentuk badan di khalayak ramai. Malu itu cahaya. Malu itu cahaya. Sabda Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Cahaya ini akan menerangi jalan kita, menjauhkan kita dari gelumang dosa, membimbing kita ke jalan yang lurus, dan menjauhkan kita dari perkara yang sia-sia. Justru, sifat malu bukan sahaja berkait dengan peribadi, tetapi juga memberi manfaat sosial. Masyarakat yang mempunyai warga berakhlak mulia akan lebih harmoni dan bebas daripada gejala maksiat. Malu menjadi benteng individu, keluarga dan masyarakat daripada kerosakan moral. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menghampiri malam nisfu Sya'ban merupakan saat yang sangat bermakna. Kerana pada malam inilah buku amalan manusia diangkat untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru wajar bagi kita berasa malu kepada diri sendiri sekiranya kita masih berani melakukan maksiat dan bergelumang dengan dosa. Alangkah ruginya jika saat buku amalan kita diangkat, ia dipenuhi dengan noda dan kotoran yang memalukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita membersihkan hati, memperbaiki amal dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat, agar ketika buku amalan kita diangkat, kita berada dalam keadaan yang suci, bersih dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita perkuatkan iman dan sifat malu dalam diri kita. Mari kita tanamkan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan setiap perlakuan, walaupun tiada manusia yang melihat. Malu itu menuntun kita untuk menjaga solat, menjauhi maksiat, menghormati hak orang lain, dan mengekalkan maruah diri. Ingatlah, orang yang malu kepada Allah akan selamat dari dosa, dan orang yang tidak malu mudah terjerumus ke lembah maksiat. Marilah kita sama-sama menanam sifat malu dalam diri, mendidik anak-anak dan membimbing masyarakat agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa, dijauhkan daripada maksiat dan memperoleh keridaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya. Wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah. Yang mana di dalam neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak menerhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين